Rashidi telah diterima masuk untuk belajar di salah sebuah institut pengajian tinggi di sebuah negeri di Lembah Klang. Ketika melapor diri, Rashidi ditempatkan sebilik bersama 3 lagi pelajar sepertinya. Untuk kemudahan makan, pelajar di situ termasuk Rashidi akan makan di Dewan Makan. Makanan disediakan sebanyak 3 kali sehari iaitu sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Untuk sarapan pagi, kebiasaannya Rashidi dan rakan-rakan sebiliknya akan ke Dewan Makan sebaik saja selesai solat subuh. Jadi, mereka akan memakai cat, kain pelikat dan sandal saja untuk ke Dewan Makan. Selepas selesai bersarapan pada 1 pagi, Rashidi mendapati sandal miliknya hanya tinggal sebelah saja. Tanpa berfikir panjang, Rashidi terus menyarung sandal itu dan sebelah lagi sandal milik pelajar lain lalu pulang ke biliknya. "Tak apa kau ambil sandal orang lain ni, Rashidi?" tanya Malik kepadanya. "Aku terpaksa, tak sanggup aku pakai sebelah je nanti orang ingat aku tak betul pula," jawab Rashidi. Selepas itu, Rashidi sering bertukar-tukar sandal apabila selesai bersarapan di Dewan Makan. Beliau merasa seronok melakukannya kerana merasa itu peluangnya untuk mencuba aneka sandal secara percuma. Selesai kelas malam pada satu hari, Rashidi dan teman-teman terus pulang ke bilik. Sebelum tidur, mereka berbual-bual dahulu seperti biasa. Ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, mereka mengambil keputusan untuk tidur. Selepas menutup lampu dan baring di atas katil masing-masing, tiba-tiba terdengar bunyi, sret, sret, sret. Rashidi dan teman-temannya berpandangan sesama sendiri, dari mana datangnya bunyi itu? Sret, 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 bunyi seperti seseorang berjalan sambil menyeret kakinya. Rashidi terus turun dari katil dan membuka lampu dan secara serta-merta bunyi itu terus hilang. Pada keesokan malam, bunyi misteri itu datang lagi namun hilang apabila setiap kali lampu dipasang. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur dalam keadaan lampu terpasang sahaja agar dapat mengelak dari diganggu bunyi berkenaan. Selepas selesai makan tengah hari keesokannya, Rashidi berjumpa dengan Pak Cik Ali, iaitu salah seorang pengawal keselamatan di Institut Pengajian Tinggi itu. Pak Cik Ali telah lama bekerja di situ, jadi Rashidi menjangka mungkin beliau tahu tentang kewujudan bunyi misteri itu. Menurut Pak Cik Ali, memang ada pelajar yang diganggu bunyi itu pada waktu malam. Pada asalnya, ada seorang pelajar yang pemalu satu ketika dahulu yang sering dibuli oleh pelajar senior. Barangan pelajar itu seperti pakaian, buku dan alat tulis selalu disorok dan dibuang oleh pelajar-pelajar senior. Pernah juga dia dipukul dengan teruk tanpa sebab sehingga kakinya hilang upaya, menyebabkannya berjalan dengan menyeret kaki. Sehinggalah pada satu hari, sandal pelajar itu pemberian ibunya hilang tanpa kesan menyebabkannya patah hati lalu meninggal dunia. Oleh kerana itu, apabila ada kes kecurian sandal di situ, hantu pelajar berkenaan akan menziarahi pencuri sandal untuk memulangkan semula sandal kepada pemiliknya. Selepas mendengar cerita berkenaan, Rashidi pulang ke bilik, mengambil sandal yang bukan miliknya lalu memulangkan semula ke Dewan Makan. Rashidi juga mengambil keputusan untuk memakai kasut saja ke mana-mana kerana tiada lagi kes kehilangan kasut setakat ini. Gangguan itu juga telah berhenti selepas Rashidi memakai kasut baru yang dibelinya di sebuah kedai hardware yang terletak di bandar.